Kau berdemo benda yang dah selesai. Sebab apa dia berdemo benda selesai? Sebab dia nak bagi tahu rakyat. Kau tengok, UEC tak buat, kita hasil kita lah berdemo tu lagi. Kita lah berdemo tu lagi. Ni banyak lebih. Dia nak claim. Macam dah babi kan? Dah babi dah selesai ni. Dah selesai, Menteri Besar kata tak jadi buat. Selesai. Tapi Bapak Lebay ni besar dia akan berdemo saudara. Kita tidak mau babi ini dibuat ladangnya di Bukit Tagak. Bukit apa nama tu? Kira begini akan menyusahkan rakyat. Padahal benda dah tak jadi. Tujuan dia buat sebab apa? Sebab nak menipu orang-orang di kampung. Nak menipu orang yang bodoh-bodoh ni. Mengatakan, tengok, dah babi tak buat Bukit Tagak. Sebab apa? Kita berdemo tadi. Lebay lah berdemo tadi. Sebab tu kerajaan tak berani buat. Padahal keputusan dah buat awal dah. Ini puak-puak ni, dia akan cari peluang macam tu lah, saudara. Dia akan cari peluang macam tu. Dia berdemo hari ni, keputusan sebelum tu dah buat lah. 2 hari lepas, dia berdemo tentang UEC. Dengan URA. Padahal beberapa minggu sebelum ini, dah dimaklumkan oleh Perdana Menteri, URA tangguh. UEC wajib bahasa Malaysia. Kalau dapat pengiktirafan. Ini apa masalah dia? Tapi nak tunjuk pada rakyat. Kadang-kadang dia lah pejuang UEC. Dia lah pejuang URA. Ni. Bapak Wanaon ni. Kaki klaim. Kalau dia yang buat waktu dia kerajaan tu, tak apalah juga. Bolehlah klaim. Ini waktu kerajaan satu benda pun tak buat. Main telur je. 3 bulan. Gaji makan menteri paling ramai. Waktu mereka lah saudara. Yang paling banyak menghabiskan duit kita 3 bulan ni kerajaan PN ni. Bayar gaji menteri 74 orang. Menteri dan timbalan. Tak termasuk lagi Duta Khas Timur Tengah, Timur Tepi, Pantai Timur. Tak masuk lagi. Habis semua duit rakyat bayar gaji berapa ni. Bertaraf menteri pula tu. 3 bulan. Kita bayar mereka. Dia bagi kita duit kedua SP. Itu lah. Kalau dasar-dasar tu UAC ke URA mereka yang buat zaman mereka, tak apalah juga. Boleh claim. Ni zaman mereka tak sentuh pun. Gaji kita awam pun tak usik. Gaji kita awam pun tak sentuh, saudara. Hari ni nak bercakap tentang ada orang kampung kawasan saya, nak makan pun beli beras sejupak saja. Beli beras pun sekilo timbang. Tu, Masurah Al-Maksud Al-Buaya. Cerita pasal keburukan orang rakyat kawasan dia dalam podcast. Tujuan dia nak burukkan Jabatan Madani. Buat Madani ni ada orang makan, beli beras main cupak-cupak je. Dalam podcast. Engkau ahli parlimen, patut engkau pergi selesai masalah dia, bukan cerita kat orang. Kau tengok Seven Sim, lagi banyaklah dia bantu, bukan sekat beras cupak, bukan cepat beras gantang. Dia bantu dengan rumah percuma dia bagi. Seven Sim ni dengan nak kerja, peluang pekerjaan dia bagi kepada orang Melayu. Dia sekolahkan anak orang, dia belikan perabot-perabot rumah orang. Orang yang kena halau pada rumah, yang merempat, yang jadi gelandangan. Dikutip oleh Seven Sim. Ada tak kita dengar Seven Sim buat podcast? Ada. Ada dia buat podcast. Kita pun tak tahu, kecuali orang lain yang tahu. Dia tak cerita. Seven Sim. Tak ada pula dia buat live. Hari ni saya semalam telah membantu. Tak ada saudara. Orang lain yang tahu cerita orang lain. Beralkan. Dia tak buat podcast pun. Itu membantu pun dia tak buat podcast. Ini kau Mastura, beras 5 kilo, 10 kilo. Kau tak ada bagi ke kalau betul? Dia tak makan. Akhlak Islam apa macam itu? Sebenarnya kau buat naratif bohong. Memang kau dah biasa berbohong. Tak serik-serik dulu kau kena saman fitnah. Sebab apa kau boleh fitnah lagi? Sebab kau tak kisah. Bila kau fitnah, wal on wala utit akan bayar saman fitnah kau. Sebab tu kau tak serik. Di dunia tak apalah orang bayar saman kau. Di akhirat kau siapa nak bayar? Kau fitnah orang, tak apa kita fitnah orang kafir. Boleh fitnah orang kafir? Tuhan tak tanya ke lagi di akhirat besok? Siapa kata boleh fitnah orang kafir? Kafir tak kafir? Kalau kau berbohong dengan orang itu, kau jawab kat akhirat besok. Waktu tak ada dah kutip-kutip temilu kat akhirat dah. Tak ada dah. Kan? Yang jadi saksi waktu itu, tak ada dah kau nak tak peguam bela ke, pendakwa apa tak ada. Tuhan di hakim, Rabbul Jalil hakim, ni saksi mulut kau lah mulut kau. Kan jadi saksi. Betul tak betul kita bercakap. Hari ni dalam podcast sedap lah aku bercakap. Memalukan. Kita orang Melayu rasa malu tu. Pengkau ahli parlimen orang Islam Melayu. Betul yang kau cerita ni pula orang Melayu yang tak makan, pakai cupak, pakai beras. Kau ingat Anwar dapat malu ke dengan cerita kau? Kau memalukan diri kau sendiri. Seorang ahli parlimen, kau tak nak selesaikan masalah ini? Kau nak selesai masalah, nak cerita kat podcast juga. Kalau setakat macam itulah ada orang bagi tahu kita dalam view ni pun kita boleh bagilah.
Kan? Kita boleh kutip drama dalam view ni. Boleh hantar beras per kilo rumah dia. Kalau betul tak ada beras. Sarah ada, SDR ada, IC pun ada beli beras. Saja buat cerita. Kan? Tengok muka dia pun tahu dah. Muka menipu ni kenal saudara. Bila cakap tengok muka dia. Sebab nawaitu tu nak buat kerajaan dia sebenarnya. Itu je. Kan? Bukan nak tolong orang sangat. Pimpin Cina, DAP apa semua dibantu orang, tak cerita dengan orang lah. Kau tengok Hanayo tu. Sebelum dia jadi menteri lagi. Sebelum jadi menteri lagi, dia lihat Preman Segambut. Berapa banyak masjid-masjid di Segambut tu, dia boleh hadiahkan van jenazah. Tak ada pun dia cerita dalam podcast, oh saya banyak masjid. Tak ada.